Antara the best CCTV yang saya pakai dekat rumah ni, saya pakai yang jenama Hikvision ni, yang korang nampak biasa dekat kedai-kedai ada pakai ni. Dekat rumah saya ni ada 1, 2, lepas tu ada 3. Semua saya pakai yang jenama Hikvision. 3, lepas tu kat tepi tu 4 biji lah. 5 semua dekat luar. Lepas tu di atas tu. Yang bestnya CCTV ni dia boleh tengok online lah. Sambung dia punya DVR dia tu dengan Wi-Fi, dengan LAN kabel. Lepas tu kita boleh tengok secara online lah, boleh tengok secara live lah dia punya CCTV Hikvision ni. Yang ni kita biasa nampak dekat kedai-kedai yang selalu pakai lah. Tapi best lah, dia punya kualiti dia cantik. Ambil kamera dia yang 5 megapiksel ke atas lah. Yang saya punya ni pakai 5 megapiksel. Nanti saya tunjuk dekat dalam application dia tu macam mana. Yang ni dia punya dalam application Hikvision lah. Kita boleh tengok kamera kita secara live lah, live. Yang ni dekat tepi rumah 1, dekat depan kiri, dekat belakang rumah, dekat depan rumah 1, dekat dalam bilik kucing saya, depan pagar. Semua ada 6 semua. Ada lagi 2 slot saya punya DVR 8 channel. Boleh tengok secara live lah. Kita pergi mana-mana pun kita boleh tengok secara live. Boleh pilih yang nak kamera yang ada audio ataupun tak ada audio lah. Dia ada banyak pilihan lah. Yang bestnya CCTV ni, dia senang nak guna. Kita nak tengok dia punya application pun senang. Siapa yang nak pasang boleh lah pasang yang jenis macam ni. Dia punya nak pasang tu tak adalah susah sangat, senang je. Recommend yang ni lah, mudah je. Tak tinggal pergi mana-mana pun kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok secara live lah.